Saya Muhammad Hafiz daripada Johor Bahru ingin menanyakan kepada Datuk satu soalan. Bolehkah Datuk jelaskan hukum beribadat dari sumber yang haram juga yang ragu-ragu atau syubhat? Terima kasih. Terima kasih, ini soalan yang cukup baik diketahui oleh semua pihak. Adakah ibadat yang kita lakukan daripada sumber yang haram itu diterima oleh Allah Ta'ala? Ini yang penting. Jelas dalam Islam bahawa hukum beribadah daripada sumber yang haram adalah sia-sia sahaja. Tidak mendapat apa-apa. Bahkan mendapat dosa. Seksa dari Allah. Dan itu kena bertaubat dengan segera. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ini diriwayatkan oleh Ibni Huzaimah, Ibni Hibban dan Hakim. Allah telah bersabda, "Man jama'a malan min haram summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun." Yang berarti barang siapa yang mengumpulkan harta kekayaannya dari yang haram, dari yang tidak halal, kemudian dia bersedekah, konon-konon nak buat ibadah lah daripada harta tersebut, dengannya, sedekah dengannya, dia tidak mendapat apa-apa pahala pun daripada sedekah itu, malah dosanya tetap ditanggung ke atasnya. Jelas kepada kita bahawa yang haram maka tidak diterima. Pergi haji tak terima, zakat tak terima. Akhirnya kita menganggap kita banyak melakukan ibadah dengan wang itu, tetapi kita rugi. Kita tak bawa apa-apa, tin kosong bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bahkan mendapat azab dan siksaan kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tentang yang syubhat, buat Nabi ada mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berarti yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Tapi ada beberapa perkara yang di antara keduanya ada yang samar-samar, yang tidak jelas, yang kadang ada syubhat. Tidak semua orang mengetahuinya, sama ada dia haram ataupun halal. Maka barang siapa yang membersihkan, barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar itu, yang tak jelas halal dan haram itu, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah ia. Jelaslah kepada kita bahawa kaedahnya yang syubhat kita kena tinggal, yang samar-samar kita kena tinggal, kerana selamatlah kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaedah cara. Jadi kalau kita berdepan dengan perkara-perkara yang macam ini, maka garisan panunya umat Islam sewajarnya meninggal perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, yang tidak jelas, supaya tidak terjerumus pada perkara-perkara yang benar nyata haram. Ini wajar kita mengambil ingatan hadirin dan hadirat sekalian, juga sidang penuntun yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan jelaslah kepada kita bahawa yang diterima ibadah oleh Allah itu hanya daripada yang halal. Pakaian yang kita buat beribadah, salat, beribadah pergi haji dan sebagainya, mesti kita pastikan. Yang kita makan dan minum, sebab bila kita makan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, berikan hidayah dan taufik, tetapi daripada makanan yang haram, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Sia-sialah perbuatan kita itu. Muslimin dan muslimat sekalian, serta hadirin dan hadirat, oleh itu sebagai kesimpulannya, yang pertama, berdikari adalah amalan yang baik dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pelakunya di akhirat
Dan juga apabila kita bekerja, kita bereksersis, kita beriadah, umpama kita bertani, selain daripada kita adalah satu ibadah, ganjaran Allah di akhirat, di dunia pun kita telah mendapat dia punya kebaikannya. Dengan pergerakan badan tubuh, maka alhamdulillah, pembakaran lemak dan sebagainya, banyak penyakit-penyakit kronik boleh dijauh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk keberkatan dalam kehidupan diri, generasi, keluarga, maka marilah kita pastikan segala pekerjaan kita, kerja kita dalam usaha mencari nafkah, mestilah wajib dipastikan ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kerana kalau bercanggah, maka rugilah kita. Marilah kita muhasabah. Kita bekerja, kita semak. Adakah ianya bercanggah dengan syarak? Kalau bercanggah, wajarnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, semua anak Adam melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita bukan malaikat, kita bukan rasul, tetapi orang yang melakukan kesalahan dan ia sanggup mengaku kelemahannya, tidak ibarat baling batu sembunyi tangan, maka orang inilah orang yang baik di sisi Allah, orang yang akan mendapat keampunan Allah dan keredaannya serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini amat penting sekali. Prasyarat, syarat terpenting untuk ibadah yang kita laku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dari hasil gaji, pendapatan, pekerjaan yang halal, yang bukan haram atau syubhat. Kalaulah ketiga-tiga ini dapat kita hayati, insya-Allah kita sentiasa diberi oleh Allah petunjuk, panduan yang tiap-tiap hari, tiap waktu, tiap masa ke arah redanya, ke arah maghfirahnya, ke arah kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab yang demikian, marilah kita memastikan bahawa kita sentiasa berada di dalam keadaan keredaan Allah, dalam maghfirah Allah, melalui harta kekayaan yang kita hasilkan dari semasa ke semasa. Dan kalau ianya telah kita hasil perolehi, mari kita pastikan kita membelanjakan ianya ke jalan Allah. Pertama untuk nafkah diri, keluarga dan juga untuk masyarakat yang di sana masih ramai lagi golongan-golongan yang lemah, golongan yang kurang bernasib baik.